Bila kau beli raket harga RM40, siap tali, sampai-sampai tali kendur. Lepas tu pukul tak syok, bunyi tak ada. Last pergi cari kedai badminton, pasang tali baru. Kali ni pakai tali yang harga dia lagi mahal daripada harga raket ni time beli tau. Raket ni raket kopi sebenarnya. Nampak dia punya eyelet semua kembang. Tapi tak ada masalah lah. Untuk bajet yang macam gini kan, bawah RM50 kan, jenis yang bukan nak main serius pun boleh lah kot. Okay, tapi untuk raket kopi macam ini, dia biasanya 50-50 lah. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Ada bunyi lah. Bunyi apa ni? Kita goncang. Kita cuba cari kat mana bunyi ni datangnya. Ke dekat dalam frame ni ada kacang. Mana tahu ada kacang boleh makan. Dah jumpa kenapa dia berbunyi. Sebab grommet semua longgar, jadi memang bunyi. Jadi sebelum proceed ke string, kita akan try lah fitting bracket mesin dekat raket ini. Okay, yang bawah ngam, yang atas pula macam tak ngam. So bahagian bawah macam biasa, cuma bahagian atas buka bracket. Okey, raket ini customer minta tension 24. Okey, kita buatkan saja asalkan customer fahamlah yang ini raket kopi. Jadi, kenapa dia 50-50? Sebab saya pun tak tahu. Kadang-kadang bila tarik 25 patah terus. Lepas tu bila tarik 28 okey pula boleh main. Ada sekali tu customer kata baru pukul sekali dah bengkok macam sudu. That's it. Raket dah siap. Kita check sama ada raket ini bengkok. Okey, raket ini tidak bengkok, tapi dia punya bentuk frame tu macam lari lah. Tak naklah kejar, buat sakit hati je. Apa-apa pun kita test bunyi dulu. Kalau diperhatikan, curve bahagian kanan sedikit berbeza banding yang kiri.